Leni ramai orang dia tak puas hati ke orang, dia kata orang tak su. Kalau penyokong, kalau ustaz dia kata penunggang. Supaya apa? Supaya bunuh karakter dia. Kira orang ni tak betul. Bila tak betul, orang tak ikut. Sekarang masalahnya kita ni ialah musuh-musuh Islam melihat ramai sangat anak-anak muda sudah mula menyukai agama. Betul tak? Dulu muka-muka tua mari. Kalau 80-an, dua nak apa? Dan ni 90% anak muda. Jadi cara mana nak jauhkan anak muda dari ulama? Bunuh karakter ulama tu. Buat tuduhan penunggang agama. Jadi orang tak akan hormat. Itu cara dia. Bila anak-anak muda jauh daripada ulama, dengan diri mereka akan tak faham agama. Bila tak faham agama, semua akan mengikut Yahudi dan Nasara. Dia kata ni ramai dia ni dia taksub ke Nabi. Bukan Nabi cipta kita, Allah. Dengar baik. Mu faham tak benda makna taksub? Ta'ain sabbe ta'assubun. Apa makna ta'assub? Ta'assub ni hak tak betul pun kita sokong. Tu ta'assub. Dan Nabi betul tak betul? Kat mana Nabi dah betul? Tidak ada ayat ta'assub pada Nabi. Ta'assub ni antu'ina qaumakum ala zulmihim. Kamu menyebelahi puakmu atas perkara yang salah mereka itu. Kalau anak-beranak kita buat haram pun kita kata betul. Kumpulan kita minum arak pun kita kata halal. Itu ta'assub. Ada pun banyak selawat pada Nabi. Itu bukan ta'assub. Itu cinta Rasul. Kena faham ta'assub. Ta'assub ini makna kita asabiyah. Apa makna asabiyah? Asabiyah antu'ina qaumakum ala zulmihim. Kamu menyebelahi atau tetap menolong puak kamu walaupun perkara batil. Itu baru ta'assub. Dan Nabi ada tak buat batil? Tak ada. Jangan layak. Ini puak Yahudi dan Nasara. Dia tak sedar. Rupa je Islam. Tapi dia adalah tentera-tentera munafikin yang menjadi hamba bagi Yahudi dan Nasara untuk menggagalkan Islam di atas muka. Faham?